kehilangan. Saraswati Chan Chi Kiong, 24 yang bekerja sebagai jurujual di Ampang serta di sebuah kedai serbaneka di Bukit Bintang, dilaporkan hilang pada 25 Oktober oleh keluarganya. Pada hari sama, kakak sulungnya, Moganis, memuat naik video di media sosial meminta bantuan orang ramai mencarinya selepas mangsa gagal pulang ke rumah di Taman Casterfield, Sungai Besi. Dalam video tersebut, Moganis berkata Saraswati telah menerima satu panggilan telefon meminta dia keluar rumah untuk mengambil bungkusan. Saraswati dilihat meninggalkan rumah tergesa-gesa selepas menerima panggilan. Perkara itu diderahkan jiran mangsa yang hanya ingin dikenali Wong berdasarkan apa yang disaksikannya. Saya ada melihat wanita itu menerima panggilan telefon sekitar jam 5 petang sebelum dia tergesa-gesa keluar dari rumah. Dia bagaimanapun tidak pulang sehinggalah kami menerima berita dia dibunuh, kata jirannya itu. Tambah Wong, dia bagaimanapun tidak mengetahui siapa yang menghubungi mangsa ketika itu. Saya pernah mendengar hubungan peribadi mangsa agak rumit, namun tidak mengetahui butiran lanjut, katanya ketika ditemui di Pangsapuri di Taman Casterfield dekat Seri Petaling, di sini hari ini. Wong berkata, sejak kecil, wanita yang tinggal berjiran dengannya itu bersama adiknya dijaga nenek mereka selepas ibu dan bapa berpisah. Selepas neneknya semakin uzur dan tidak sihat, dua beradik itu tinggal bersama sepupu selepas bapa saudara mereka membawa neneknya ke Kapar, Klang untuk dijaga dan menerima rawatan, katanya. Sementara itu, ahli keluarga mangsa yang enggan dikenali berkata ibu dan bapa mangsa sudah bercerai ketika wanita itu kecil. Saya difahamkan bapanya sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu menyebabkan mangsa dan adiknya dibesarkan nenek sejak kecil, katanya. Penemuan mayat. 4 hari selepas dilaporkan hilang, pihak polis menerima laporan berhubung penemuan mayat mangsa yang juga bekerja di sebuah pasaraya di Ampang dan kedai serbaneka di Bukit Bintang pada 29 Oktober 2025. Mangsa ditemui orang awam pada jam 3.45 petang 29 Oktober lalu selepas terhidu bau. Mayatnya wanita itu ditemui dalam keadaan bogel dengan keadaan tangan terikat berhampiran bulatan Blue Water Estate, Seri Kembangan. Menurut sumber, mangsa yang bekerja di Lembah Klang dipercayai telah meninggal dunia lebih 5 hari sebelum mayatnya dijumpai dalam kawasan semak. Mangsa berketinggian kira-kira 1.44 cm, berambut perang melepasi bahu, berkuku panjang selain memakai subang perak di kedua-dua telinga. Sumber itu berkata mayat mangsa telah disahkan oleh adiknya di unit forensik Hospital Sultan Idris Shah Serdang. Terdahulu, media melaporkan Ketua Polis Daerah Serdang, Assistant Commissioner Muhammad Farid Ahmad, berkata siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Siasatan. Susulan kejadian itu, 5 individu termasuk bekas teman lelaki mangsa, abang angkatnya serta rakan serumah wanita terbabit ditahan bagi membantu siasatan. Setakat ini katanya, 3 individu berusia 24 hingga 30 tahun ditahan dalam serbuan di sekitar kawasan Taman Casterfield, Ceras di sini, malam tadi. Menurutnya, mereka kini direman 5 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan selain polis turut memburu beberapa lagi individu yang dipercayai terbabit kes bunuh berkenaan. 3 lelaki yang ditahan itu merupakan warga tempatan yang dipercayai adalah abang angkat, bekas kekasih dan kenalan rapat mangsa. Pendakwaan. Pada 16 November, 2 lelaki masing-masing pegawai teknologi maklumat, IT dan pemandu lori didakwa di Mahkamah Magistrate di sini pada Isnin atas satu pertuduhan membunuh seorang jurujual wanita yang ditemui mati dalam keadaan tidak berpakaian dan tangan terikat di tepi jalan bulan lalu. Karthik, 26 yang memakai kemeja berwarna putih dan Ari Prasan, 23, berbaju T lengan panjang warna sama, menundukkan kepala dan berkata faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Syahril Anwar Ahmad Mustafa. Bagaimanapun tiada pengakuan dilekutkan daripada kedua-dua tertuduh kerana kes berkenaan berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa bersama-sama membunuh dengan menyebabkan kematian Saraswati Chan Chi Kiong, 24, di Jalan Orchid berhampiran bulatan Blue Water Estate, Seri Kembangan antara jam 6.18 petang 24 Oktober hingga 2.17 pagi keesokannya.
Mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 30 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati atau dipenjarakan antara 30 hingga 40 tahun jika sabit kesalahan. Sekiranya tidak dikenakan hukuman gantung, hendaklah dikenakan sebatan tidak kurang daripada 12 kali. Pendakwaan dikenalikan Timbalan Pendakwa Raya Lim Leong Hui, sementara Peguam Sivananthan Radava hadir mewakili Kartik. Seorang lagi tertuduh Hari Prasan diwakili Peguam Kailas Sharma dan Datin Raj Preet Kaur. Mahkamah menetapkan 16 Januari 2026 sebagai tarikh sebutan semula kes bagi laporan kimia dan bedah sati. Sekian, terima kasih. Wassalam.